Faham Okay. Next, bila shoulder 15.5. 15.5 adalah L. 15.5 apa awak nak buat? 2/3/4 dan 4. Dengan pegang gini cincok lah. L berapa tu L tu? Komen sikit. Sambil tengok tu komen sikit. Okay. Kita pergi kepada seterusnya. Bila shoulder 16.5. Okay. XL sometimes 16.5. Sometimes 17. Right? Bila 17 dengan 16.5 ni, awak dah boleh pergi kepada 3. 3 ke sana, 4 ke bawah, right? Dia bersesuaian lah dengan awak tarik ketiak ni.